Tanda saiz tanda. Okay guys, selamat pagi ya. So hari ni aku cuti. Aku datang depan Sakura guys. Air masih tinggi lagi. So Abi tagih hari ni pergi dekat port tanda. So Abi beli umpur-umpur sarang guys. Beli banyak. Beli RM25. Okay, tak apalah. Hari ni Abi target tanda. Kita try tengok. Takut on call saja. So on call tu tak apalah. Abi dah setting dengan bos dah. Hari ni Abi turun mancing. So minggu lepas Abi dengan anak pergi dekat kuari pun dah sampai sejam lebih. Dekat sejam lebih. Dah call down call. Abi kena keluar. So hari ni Abi dah setting awal-awal. Hari ni Abi turun mancing. Kita fokus mancing je guys. Jom hari ni kita target tanda. Cuba je lah apa yang dapat. Setting. Okay guys, Abi dah setting dah. First setting. Hari ni Abi tak pakai mata polo. So Abi ikat sendiri ya. Mata dua mata. Mata saya 14 guys. Besar sikit. Ni cari apa, jenah yang kasar-kasar sikit. Okay, kita try tengok. Harap adalah hasil. Saya tengok surut ni. Hari ni pasang 12.45 air pasang. Try lah. Kalau dia nak ambil, dia nak makan, jadi ya. Okay guys, second setting dah. Sama juga umpur sarang. Mata saiz 14. Target tanda-tanda. Harap adalah hasil hari ni. Okay, surut dah, setting dah. Tengok dah. Ni sampai air surut lagi sikit je. Kalau air surut lagi, Abi pindah port apa sana. Itu padu tu. Ini try saja. Dah datang awal, try dulu. Jom, dulu setting dah. First strike ada hasil guys. Abang ingat tak ada. Abi tarik sampai jauh dah. Ingat tadi kan? Ada gerak-gerak seekor. Jadilah first strike. Okay guys, air dah surut dah. Mungkin boleh lepas kot. Apa pergi port aboy. Tadi sini dapat saya kat gerak-gerak je. Lepas tu senyap. Kita datang port aboy. Sini guys, tengok. Tempat ni kalau air surut, kita boleh lepas. Tapi kena jaga-jaga guys. Dalam juga. Okey, lepas. Okay guys, sampai dah pecah satu rod, ni satu rod lagi. Rod sudah kena guys.
Oh. Oh, lagi satu makan lagi. Alamak, lucu. Lucu. Okay guys, Aboy tengah mancing tu, adik pun dah sampai dah. Lama juga tak turun dengan Aboy. Bukan tak ada ni, Aboy tak ada masa. Bila dia cuti, Aboy kerja. Aboy cuti, dia kerja. Hari ni adalah plan sikit. Adik pun dah ikut dah. Baru setting. Target hari ni tengok. Dapat ikan guys, tapi sangkut kayu ni. Boleh tengok dulu ni kenapa tak tarik. Ni kayu pula sangkut. Tapi ada macam tanda guys. Tanda dah mula dah. Kayu pun kayu lah. Tanda ada guys. Dah naik dah. Sekok. Target dah dapat dah. Jom try lagi. Ada lagi. Adik baru strike ketam guys. Ketam rut tu dah tarik dah. Ketam. Tak, tarik lekat kot. Okay. Ada. Tak mula makan dah. Tanda lagi. Bayar. Ada udang. Okey lah ni. Tanda. Gerut. Lah, saya juga. Mana tanda? Tanda kecil guys. Lagi satu rod, Aboy tukar mata polo jap. Saiz 12. Cuba tengok. Biasa Aboy cuba mata polo. Hari ni cuba mata lain. Dia tak nak kot. Cuba balik mata polo. Try. Tiga ekor bolos guys.
Houseful. Ada pun dapat ikan. Tanda. Ha, tanda. Tanda saiz kecil tu. 3 ekor bolos. Jom try lagi. Color apa ni? எப்படி இருக்கு? Macam tarik ni. Oh, ada. Macam ni. Oh, diikut. Ah, tanda. Tanda guys, tanda. Saiz. Tanda. Mata polo pula. Okey. Ha, saiz ni apa nak? Oh, saiz padu guys. Timing dia. Jom cari lagi. Mata polo memang jadilah guys. Jom cuba lagi mata polo. Tukar mata polo. Lagi satu setting pun boleh tukar mata polo saiz 12. Selain mata polo je lah. Tarik. Tarik. Okey, ada lagi. Kenapa ambil? Kan. Mata polo dia nak. Oh. Okey. Tanda kedua. Saiz. Macam nak tanda kecil. Lagi turun, kali turun. Kerut. Dapat air pasang baru serat guys. Air pasang senyap dah. Anak jenahak kecil, tanda. Kecil sangat. Lepas lah.
Mana guys, air pasang dah senyap dah. Tadi air surut ada. Air pasang tu dah senyap. Sentuh-sentuh juga. Kecil-kecil lah. Tengok lagi sekejap. Tadi kita kena keluar sebab air dah pasang tinggi dah. Ni tadi kena. Tak lekat. Cuba. Okay guys, air dah pasang tinggi dah. Apalah, kita kemas saja. Pasang dah. Kemas. Okay guys, video hari ni sampai sini saja. So abang nak balik. Hari ni target memang dapat guys. Tanda dapat. Besar seekor. Tadi seekor tu lucut sampai mata tu dah kangkang dah. Kita rakam. So dia tekan sekali tu lepas. Lepas tu tak ada angkat, tengok mata dah kangkang. Okay, adik pun datang. Tadi dapat beberapa ekor. Dapat ketam lagi. Okay, jom. Sebab Aboy takut cuma ni guys. Kalau air pasang tinggi, so tempat tu kita tak boleh lalu. Tak boleh nak balik dah. So Aboy nak balik cepat. Okay, hasil kita hari ni yang padu guys. Target tanda dapat dah. Tanda 5 ekor. So kira-kira pun ada. Ketam 2 ekor. Adik tadi dapat ketam 2 ekor. Jadilah hasil hari ni. Cukup ni. Okay, terima kasih. Aboy nak balik dulu. Kita jumpa next video. Nom. Okay, bye-bye. Balik lu. Jom.